Hai, saya Fasha daripada Unit Pengambilan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik Hospital Chancellor Tuanku Mufiz. Di hospital terdapat pelbagai jenis makmal. Makmal klinikal sangat penting dalam proses mendiagnos penyakit, menentukan tahap keseriusan penyakit, respon pesakit terhadap rawatan, ubat-ubatan tertentu dan juga keperluan rawatan ulangan. Salah satu sampel yang penting untuk dihantar bagi pengujian di makmal adalah sampel darah. Sampel darah yang berkualiti amat diperlukan untuk mendapatkan keputusan ujian yang tepat dan juga kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh sebab itu, teknik pengambilan darah yang betul sangat penting dan sangat diperlukan untuk memenuhi keperluan ini. Sekarang saya akan tunjukkan teknik pengambilan darah secara tusukan vena atau venipuncture menggunakan kaedah evacuated tube dan juga kaedah shrink. Sebelum memulakan prosedur pengambilan darah, pastikan segala peralatan yang diperlukan telah disediakan. Antaranya ialah blood collection tube, needle holder, multi-sample needle, safety butterfly needle, shrink dan hypodermic needle, alcohol swab, tourniquet, plaster, cotton, sharp container, glove, biohazard plastik dan hand sanitizer. Basuh tangan menggunakan sabun sehingga bersih dan keringkan tangan menggunakan tisu. Pakai glove sebagai alatan perlindungan diri yang utama. Semak borang permintaan ujian yang diterima dan pastikan ianya ada pelekat maklumat pesakit, cop dan tanda tangan doktor, diagnosis, permintaan ujian, lokasi dan cop status pembayaran pesakit percuma ataupun berbayar. Setelah semakan dilakukan, sediakan tiub pengumpulan spesimen yang betul mengikut keperluan ujian yang diminta. Sentiasa mengambil perhatian terhadap tarikh luput pada tiub tersebut. Dimulakan dengan bertegur sapa dengan pesakit, perkenalkan diri serta terangkan prosedur yang akan dilakukan. Minta pesakit menyebut nama dan nombor IC serta pastikan ianya sepadan dengan borang permintaan ujian. Pastikan pelekat maklumat pesakit perlu sama dengan borang permintaan ujian. Seterusnya, tampal pelekat pada tiub pengumpulan darah. Pelekat maklumat pesakit hendaklah ditampal di ruangan label yang terdapat pada tiub. Elakkan menampal di ruang root sinar kerana ia akan menghalang untuk melihat pergerakan darah di dalam tiub. Periksa kedua-dua tangan pesakit untuk mengenal pasti vein yang akan dipilih. Alas tangan pesakit supaya kedudukan lurus dari bahu ke pergelangan tangan. Ikat tourniquet dengan jarak 10 cm atau 4 inci daripada kawasan tusukan. Masukkan jari semasa mengetatkan tourniquet untuk pastikan ianya tidak terlalu ketat
cukup untuk menekan dan menimbulkan vein pada kulit dan bukannya arteri. Tourniquet hendaklah diikat tidak melebihi 1 minit. Minta pesakit genggam tangan dan pastikan ianya tidak dipam kerana ada kajian menunjukkan perbuatan ini dapat meningkatkan kadar potasium dalam darah. Lakukan palpitasi dengan jari telunjuk untuk mengenal pasti laluan dan vein yang sesuai untuk tusukan. 3 vein utama yang biasa dipilih ialah median cubital vein, cephalic vein dan basilic vein. Sapukan alkohol swab pada bahagian yang dipilih secara putaran dari dalam ke luar ataupun kaedah sapuan dari atas ke bawah. Elakkan dari menyentuh kembali tempat yang diswab. Biarkan alkohol kering dalam tempoh 30 hingga 60 saat. Jangan keringkan alkohol menggunakan cotton ataupun menggunakan kipas dan sebagainya. Buka penutup jarum yang berwarna putih dan pasangkan pada holder, pusing dan ketatkan. Pegang holder dengan kemas dan pastikan sudut tusukan jarum di antara 15 hingga 30 darjah. Kedudukan valve perlulah menghala ke atas semasa tusukan dilakukan. Lakukan tusukan dengan berhati-hati, kemudian masukkan tiub bervacuum ke dalam holder dan pastikan ada aliran darah memasuki tiub tersebut. Longgarkan tourniquet, minta pesakit lepaskan genggaman, kemudian keluarkan tiub darah yang memenuhi isi padu yang diperlukan dan segera gantikan tiub seterusnya mengikut order of draw. Tiub kemudian segera disebatikan dengan kaedah inversion mengikut kadar yang ditetapkan bagi setiap tiub untuk mengelakkan pembekuan darah berlaku. Berikut merupakan teknik inversion yang betul. Sementara menunggu tiub terakhir penuh, sebatikan tiub kedua mengikut kadar yang telah ditetapkan. Keluarkan tiub yang terakhir dan tanggalkan tourniquet. Keluarkan jarum dan terus buang ke dalam sharp container. Minta pesakit tekan di bahagian tusukan dengan cotton selama 3 hingga 5 minit dan terus sebatikan darah dalam tiub yang terakhir. Dan tampalkan plaster dengan kemas. Buka plastik jarum butterfly . Pasangkan set jarum butterfly pada holder, pusing dan ketatkan. Buka penutup jarum dan pegang bahagian wing dengan kemas, kemudian lakukan tusukan pada vein pesakit. Pastikan ada aliran darah masuk ke dalam salur tiub. Jika mengambil darah menggunakan tiub sodium citrate, discard tiub iaitu tiub yang sama bahan antikoagulan diperlukan untuk membuang udara yang ada dalam salur jarum butterfly. Ini bertujuan untuk mendapatkan isi padu darah yang tepat untuk mengelakkan underfilling yang akan menjejaskan keputusan ujian coagulation. Longgarkan tourniquet.
dan minta pesakit lepaskan genggaman. Setelah darah mencukupi isi padu yang diperlukan, tanggalkan tourniquet, keluarkan tiub dari holder, sebaikkan segera mengikut kadar inversion yang ditetapkan. Tarik jarum keluar dan tekan bahagian tusukan dengan cotton. Aktifkan safety lock pada jarum dan terus buang ke dalam sharp container. Tampal cotton tersebut dengan kemas dan minta pesakit untuk tekan bahagian tusukan. Buka pembalut plastik syring dan lakukan teknik breathing untuk memastikan plunger tidak ketat. Kemudian buka pembalut jarum dan pasangkan terus pada syring. Keluarkan jarum pada penutupnya. Pegang kemas syring dan lakukan tusukan pada vein pesakit. Setelah aliran darah memasuki hub syring, longgarkan tourniquet dan minta pesakit lepaskan genggaman. Tarik plunger syring dengan perlahan mengikut isi padu yang diperlukan. Seterusnya tanggalkan tourniquet, keluarkan jarum dan tekan cotton pada bahagian tusukan. Pindahkan segera darah dari syring ke dalam tiub pengumpulan spesimen. Biarkan darah mengalir memasuki tiub sehingga tanda aras isi padu yang ditetapkan. Buang jarum dan syring ke dalam sharp container. Terus sebatikan darah di dalam tiub mengikut kadar inversion yang ditetapkan. Tampal plaster dan minta pesakit menekan tempat tusukan selama 3 hingga 5 minit. Lipat borang permintaan ujian. Masukkan borang dan tiub spesimen ke dalam plastik biohazard. Sampel tersebut dikumpulkan ke dalam beg penghantaran dan sedia dihantar ke makmal untuk proses seterusnya. Tanggalkan glove yang telah dipakai dan buang ke dalam tong biohazard. Kemudian bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Selamat mencuba!